atlet ialah kepantasan. Namun bagi jago berbasikal trek negara Azizul Hasni Awang, kepantasan itu bukan saja keutamaan ketika beliau beraksi. Malah pendekatan sama juga dilakukan apabila beliau mengakhiri zaman bujangnya. Beliau bertunang dan terus berkahwin pada hari sama siang tadi. Pelumba basikal kelahiran Terengganu ini milik Atiah Iliana Abdul Samad, 24 tahun dari Ipoh Perak sebagai pasangan hidupnya. Mereka selamat diijab kabulkan di rumah pengantin perempuan di Meru, Ipoh siang tadi. Paling menarik, percintaan pasangan ini bermula dari internet. Pada mulanya kami berdua kenal melalui internet. Ketika itu Friendster begitu popular lah, macam Facebook sekarang lah. So mula itu kami friend, kami kawan-kawan sampailah 2006 SEA Games. Isteri juara acara kirim Piala Dunia Klasik di Beijing 2010 ini pula mahu suaminya terus cemerlang dalam acara sukan diceburinya. Seperti alam percintaan, beliau mahu kehadirannya sebagai sumber inspirasi kejayaan Azizul. Saya telah mengsetkan kat minda saya bahawa Azizul ni milik Malaysia. Jadi kena inilah balance lah. Saya tak adalah sejealous ke apa, secara terbuka. Disebabkan padat dengan jadual latihan dan pertandingan peringkat antarabangsa, pasangan ini belum merancang untuk berbulan madu. Mac depan, Azizul Hasni bakal beraksi di kejohanan trek dunia di Denmark. Kami di Meja Sukan mengucapkan selamat berbahagia buat Azizul Hasni dan isteri. Dengan itu, sekian paparan sukan malam ini. Terus bersama Buletin Utama. Salam hormat dan selamat malam.